nilai emas dalam jangka masa pendek memang ada turun dan naik. Jadi, tuan-puan, kita bukan nak beli emas hari ini, bulan depan nak jual balik. Itulah sebab kenapa saya sarankan untuk tuan-puan beli emas, bukan dengan duit yang nak dipakai dalam masa terdekat. Bagi yang dah bekerja lebih 2 tahun ataupun 3 tahun, sebenarnya kita dah boleh agak berapa kos bulanan minimum yang kita kena ada. Sebagai contoh, pampers anak RM80 sebulan, duit makan minum RM500 sebulan, petrol motor kereta RM200 sebulan, kos sekolah anak RM400 sebulan. Jadi tuan-puan, duit keperluan ini jangan guna untuk beli emas. Kita bukan beli emas hari ini, bulan depan nak jual balik. Lepas tu harapkan dapat untung. Tak tuan-puan, emas bukan macam tu. Emas adalah untuk simpanan masa hadapan at least 2 tahun ke atas. Jadi kena jelas dengan matlamat kenapa kita simpan emas. Elakkan beli emas guna duit keperluan sebab nanti jual balik kita akan rugi sebab emas ada spread. Kalau tak cukup duit, kena cari masa, cari income lebihan, barulah duit lebihan tersebut ditukar kepada simpanan emas. Jangan harapkan dengan kenaikan gaji saja sebab kita usaha, kita yang akan dapat. InsyaAllah tuan-puan, tambah-tambah yang masih muda, kudrat masih kuat, cari pendapatan lebih, tukar kepada simpanan emas. Moga tuan-puan berjaya dalam simpanan emas. Dulu ragu, kini tahu. Jom mulakan simpanan emas.